Hari ni aku nak unboxing satu lagi earphone HTC iaitu HTC NE58. Model ni ada skrin yang besar gila dan model ni pun support AI translator. So macam biasalah guys, ada satu AI user manual dan inilah dia earphone dia. Korang boleh tengok dekat sini earphone HTC NE58 ni skrin dia besar. Wah cute babe, siap ada mata lagi. Dan bukan tu je, skrin dia touch screen kot. Dan korang tengok nak navigate dia, memang laju gila. Dah macam touch phone dah. Dekat sini ada macam-macam lah. Equalizer pun ada guys. Ada AI translation juga. Ada TikTok, yang mana kalau korang nak scroll, korang dah tak payah lagi scroll dekat screen. Korang boleh letak je dan scroll dekat sini. Ok, jom kita keluarkan dia punya earphone. Earphone ni jenis open ear. Jadi kita je sangkut je dekat telinga. Jom cabut stiker dulu. So jom kita test. Ok, korang nampak walaupun kita tengah bergerak macam ni, earphone ni memang stabil lah, confirm tak jatuh. Dan kita buka full volume. Walaupun tengah bergerak sekarang ni, angin agak kuat, bunyi dia memang sedap dan kuat. Untuk korang yang nak buat sleep call, now kita test dia punya mic dia. Sekarang kita sedang test sound daripada HTC NE58 dan korang boleh tengok sendiri. Walaupun kita tengah bergerak, ada angin yang kuat dan sebagainya, sound dia masih lagi cantik. Kalau korang nak pakai AI translation, model ni pun ada app yang boleh translatekan terus secara real time. So guys, kalau korang berminat, check out terus dekat beg kuning kat bawah.